katanya kalis air, tapi anti badai. Awak penat dah cari any eyeliner, katanya kalis air tu kan. Tapi bila awak dah pakai, dia baru peluh sikit dia dah jatuh. Saya sedang oily skin. Johor ni 12.43, you guys bayangkanlah, tengah-tengah panasnya lit-lit. Eyeliner saya tak jatuh. Lama sekali, kena betul-betul pakai eyeliner yang high quality. Pakai eyeliner cara yang betul memang tak mudah dapat. That's why kenapa saya bantu ramai customer saya. Diorang ni adalah orang yang macam saya, oily skin. Dan Alhamdulillah, seperti apa yang mereka harapkan, macam mana saya pakai. Alhamdulillah. Cumanya, cara pakai kena betul, cara manage kena betul. Sebab kita ni adalah oily skin. Kalau kita berpeluh, kita akan close sekali dengan minyak. Kalau kita close sekali dengan minyak, tisu dab je dekat kawasan kelopak mata kita. That's it. Tengok bulu mata saya yang tanggal. Saya pakai atas bawah juga, tapi dia tak jatuh. Bila kita pakai, tak pedih, tak merah, tak gatal. Sesuai untuk semua jenis kulit. Lebih pencerahan. Okay, you guys nak tahu ataupun nak harga lagi jimat, puan-puan boleh tengok dekat dalam live. Sambil-sambil kita belajar how untuk kita pakai, kita pun boleh cakna kenapa kita tak boleh pakai kosmetik yang kualiti dia rendah. Mudah-mudahan saya dapat bantu.